Kak beli tudung ni automatik nampak macam Zainal Abidin. Cerita ringkas ataupun wujudkan masalah. People will buy sebabkan dia rasa produk ni akan tambah nilai dalam hidup dia. Produk ni akan membantu, memudahkan hidup dia. Macam mana kita nak membuatkan orang tu, dia sebenarnya dia ada masalah tu tapi kadang-kadang dia tak nampak. So, kita lah punya tugas sebagai salesperson, kita lah kena wujudkan masalah tu. So, dalam pitching you, of course, kena always highlight problem. Sebab, bila korang terus jump to closing, nanti step yang seterusnya, dia mungkin rasa macam, aku tak perlulah benda ni. Aku rasa tak penting lah benda ni. Different people, different problem dia. So kalau boleh, kita kena customize kan. Kalau dia jual tudung dekat perempuan dengan dia nak jual tudung untuk lelaki, dia kena cater masalah yang berbeza. Contohnya kalau dengan lelaki, abang, bila last abang bagi hadiah untuk wife abang? Why not abang bawa balik ni, abang hadiahkan? Of course, orang rumah abang happy. So lain kalau dengan perempuan, akan nak nampak macam Siti Nurhaliza ataupun Nelofa tak agak? Kak beli tudung ni automatik nampak macam Zainal Abidin. Contoh. So maksudnya kita nak selesaikan masalah orang tu berbeza-beza. Tapi always tackle problem, highlightkan problem tu.